Kenapa lelaki selalu kena serangan jantung lebih awal berbanding wanita? Sebab pertama, ada hormon wanita yang beri perlindungan. Wanita bukan kebal daripada serangan jantung, tetapi sebelum menopause ada hormon estrogen yang melindungi saluran darah dan mengurangkan risiko sakit jantung kepada wanita berbanding lelaki yang umur seusia. Sebab seterusnya, kerana lelaki lebih banyak tabiat berisiko. Yang pertama, merokok. Ramai lelaki yang merokok. Merokok boleh merosakkan saluran darah dan menyebabkan pembentukan plak yang meningkatkan risiko untuk mendapat penyakit jantung. Seterusnya, stres disebabkan tekanan hidup. Lelaki lebih banyak stres daripada wanita yang mengakibatkan tekanan darah tinggi dan juga meningkatkan risiko serangan jantung lebih awal. Sebab keempat, ramai lelaki tak jaga makan dan mengakibatkan lemak berkumpul di perut buncit. Perut buncit ataupun kita juga panggil central obesity meningkatkan risiko untuk dapat kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi dan juga penyakit kencing manis yang meningkatkan risiko untuk mendapat penyakit jantung. Sebab kelima, sebab keturunan. Kalau ayah anda dapat serangan jantung awal itu sebelum umur 50, ketika 40-an atau 50-an, anak lelaki juga berisiko untuk mendapat serangan jantung lebih awal. Sebab terakhir, kurang buat pemeriksaan kesihatan. Ramai lelaki hanya datang jumpa doktor bila dah ada simptom. Padahal penyakit seperti darah tinggi dan kolesterol biasanya memang tak ada simptom. Kalau anda lelaki berumur 30 tahun ke atas, jangan tunggu ada sakit dada baru nak cek. Buat pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol sekurang-kurangnya setahun sekali.